Sekiranya kereta hidup dan kita bawa keluar kunci kereta, adakah kereta Proton X50 ni akan mati enjin? RM126 a month. Plus, stand a chance to win 4 iPhones for your... Real-world education to help you succeed in the workplace. Launch your future at Adelaide University. Jadi jawapan dia, walaupun kita start enjin, kita buat keluar kunci, enjin kereta takkan mati sendiri bang. So sekiranya jelas bang, minta abang komen jelas, minta abang tetap screen, minta abang save dan juga share video ni. Sekiranya abang belum follow saya, minta follow Kimi. So siapa nak beli kereta Proton, bolehlah contact Kimi. Nombor Kimi ada dekat TikTok Kimi. Sampai sini saja video Kimi, kita jumpa next video guys. Assalamualaikum.